Universiti Malaysia Kelantan UMK menerusi program khas industri Talent Bridge kini menyasarkan pencapaian peratusan kadar bekerja graduan yang tinggi dalam tempoh 6 bulan bergraduat dengan gaji premium melebihi RM4,000 dan ke atas. Program khas yang dirangka iaitu Industri Talent Bridge itu dengan kerjasama rakan industri dapat memastikan graduan dalam semua sektor dapat bekerja itu berjaya direalisasikan. Kerjasama daripada rakan-rakan industri yang menyertai Next Gen Career Fair at UMK 2026 yang berlangsung selama 2 hari menyediakan ruang dan peluang pekerjaan serta tempat bagi para pelajar UMK. Pihak industri yang menyertai program ini juga dapat memberi peluang kepada para pelajar menjalani latihan industri, sangkutan industri, peluang pekerjaan, peluang perkongsian ilmu dan kepakaran dalam bidang berkaitan. Manakala Fama selaku rakan industri mengendali program pembangunan ejen pemasaran digital 2026 turut mensasarkan penyertaan pelajar seramai 200 orang. Para peserta berpeluang mengikuti latihan pendigitalan meliputi AI serta pengurusan pemasaran menggunakan aplikasi TikTok. Ya, Alhamdulillah hari ini dan hari esok kita adakan program yang diberi nama Next Gen Career Fair at UMK 2026 dengan kerjasama buat kali pertama dengan Talent Bank Sdn Bhd, nama yang tidak asing lagi dalam dunia kerjaya di Malaysia ni. Jadi program selama 2 hari ini dijalankan di UMK Kampus Kota, Dewan Keusahawanan ya. Dan berbagai aktiviti menarik juga kita selitkan dan kita amat berterima kasih sebenarnya kepada semua rakan strategik ataupun rakan industri UMK yang terdiri daripada mungkin saya bisa sebutkan di sini Perkeso, Fama, Kaiser Consultancy, Boon Group dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan mereka datang sini untuk mengadakan pelbagai aktiviti seperti temuduga, kerjaya dan sebagainya. Dan program kerjaya kita kali ini sebenarnya bukan sahaja program kerjaya biasa, sebenarnya ialah adalah jambatan kepada pelajar-pelajar Universiti Malaysia Kelantan sendiri kepada industri sebenar. Dan kita ada juga slot yang diberikan nama seperti Speed Dating Career, dan ini adalah untuk pelajar-pelajar kita diberi ruang, orang kata straight away, untuk Talent Bridge program ataupun Proto J, dan seterusnya pelajar kita boleh mendapatkan latihan industri ataupun mendapat tempat di masa hadapan sebagai kerjaya mereka di MNC dan GLC seperti yang disarankan oleh yang berusaha TNC HEPA kita dan juga yang berbahagia Datuk VC kita.